Kesan banjir kilat yang melanda terung di dalam daerah Larut, Matang dan Selama LMS turut merosakkan struktur kubur di tanah perkuburan Islam Kampung Toh Johan, Kuala Terong sehingga terdapat jenazah yang sudah dikebumikan didapati timbul semula ke permukaan tanah. Penduduk memaklumkan jenazah dikebumikan sejak bulan lalu itu dihanyutkan arus deras banjir selepas terkeluar daripada keranda kayu dengan terdapat beberapa kubur lain dilihat turut terhakis. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal berkata, beliau dimaklumkan mengenai insiden itu yang antara lain turut merosakkan sebilangan kepuk kubur serta batu nisan akibat arus deras banjir. Katanya arus deras banjir kali ini menghanyutkan banyak objek termasuk kubur sehinggakan keranda berisi jenazah juga keluar serta mengakibatkan jalan retak. Menurutnya pihaknya menyewa jengkaut untuk menolak semula tanah kubur berkenaan. Ditanya sama ada pihaknya akan melakukan tindakan segera terhadap perkuburan itu, Syed Abu Hussein berkata, perkara itu hanya dapat diputuskan melalui mesyuarat membabitkan pelbagai pihak.